Yang pertama, kalau nak buat saving, mesti kita kena paksa. Yang kedua, mesti lupakan simpanan tersebut. Kalau kita saving, sentiasa ingatkan lagi saving, tapi kita sentiasa ingat, oh kita ada saving. Oh, semalam saya pergi Bank Islam, staff tanya, nanti cek balik ni boleh link akaun tabah haji dengan Bank Islam. Saya kata, kalau saya tak link, adakah tak boleh nak keluarkan duit? Sebab saya buka akaun Bank Islam ni sekadar untuk keluarkan duit. Oh tak apa, tak payah link. Jadi tak apalah, saya tak nak link. Sebab apa tuan-puan, kalau kita link tabah haji kita dengan Bank Islam, dengan mana-mana bank, kita tak akan ada benda ni. Lupakan. Bila kita ada duit, simpanan kita sentiasa ingatkan simpanan kita, membuatkan simpanan kita akan mudah untuk kita habiskan. Okey? Jadi, ini konsep dia. Bila tuan-puan sudah ada dana kecemasan RM15,000 tadi, tak nampak tak apalah. Tuan-puan kena dekatkan sikit kamera tuan-puan tu. Kalau tak nampak, tuan-puan rapatkan sikit dengan kamera. Okey. Bila tuan-puan dah ada saving, pastikan dia tahu. Okey, bila tuan-puan dah ada saving, mesti kena lupa. Okey. Kalau kita sentiasa ingat tadi seperti saya share tadilah. Bila kita ada duit, kita sentiasa ingat. Kalau sentiasa ingatkan simpanan, duit kita akan cepat habis. Okey. Ini tentang saving, dan ini macam mana kita nak ukur apa kekayaan kita tadi. Yang pertama, semakin banyak simpanan, dan yang kedua adalah harta. Okey. Jadi harta ni macam mana? Harta ni adalah, sebab itulah harta diukur dalam bentuk nilai. Harta ni adalah apa-apa sahaja yang membuatkan duit masuk dalam poket kita. Okay. Ini yang ramai salah faham ni. Dia ingat beli rumah, beli tanah itu harta, aset. Baru kerja tak sampai 5 tahun dah kelang kabut nak beli rumah paling mampu. Kenapa? Kena beli cepat-cepat rumah ni. Rumah ni kan aset. Nanti rumah harga mahal, baik beli awal-awal. Lepas tu beli rumah, nak beli rumah mahal-mahal, kerja dekat KL. Kalau nak beli rumah aset yang mahal, aset yang besar, tapi dia pun pergilah beli dekat Sepang, beli dekat Nilai. Konon-kononnya kerja dekat KL dengan Nilai ni bolehlah ulang-alik setiap hari. Tiba-tiba dah kerja 5 tahun, ulang-alik Nilai KL, kena transfer dekat Terengganu, kerja oil and gas. Okay? Kena transfer. Kalau boleh diberi pilihan untuk tak transfer, okey, tapi terpaksa transfer. Last kali rumah dah rosak. Rumah kalau kita tak duduk memang akan rosak, tuan-puan. Okey. Jadi bila tuan-puan faham apa maksud sebenar harta, aset. Harta adalah apa-apa sahaja yang membuatkan duit masuk dalam poket kita. Jadi apa contoh dia? Yang pertama, rumah yang disewa. Rumah untuk kita bagi sewa, bukan rumah duduk sendiri. Rumah yang duduk sendiri adalah liability. Tuan-puan nak setuju ataupun tak setuju, tak kisah, tapi hakikatnya rumah yang duduk sendiri adalah